Berbaloi ke korang tunggu stok motor berbulan-bulan ni? Ini dia zone test 368G. Johnny, it takes you 5. Untuk motor ni didatangkan dengan 365cc, satu silinder, double overhead cam. Untuk power output motor ni didatangkan dengan 38.2 horsepower, 40 Nm of torque. So motor ni boleh pergi dalam 160 km per jam. Untuk pick up dia memang steady. Korang nak potong atas highway, smooth je. Untuk desain motor ni didatangkan dengan desain skuter adventure. Menampakkan motor ni lebih garang, lebih besar dan juga lebih bulky. So kalau abang-abang yang nak jalan dekat jalan kampung, jalan rosak, untuk off-road, motor ni pilihan abang. Okey, untuk motor ni didatangkan dengan crash bar kiri dan kanan, adjustable windshield, kamera depan dan juga belakang, adjustable fog, extra footrest untuk korang, dan tak lupa juga dekat bahagian belakang kita ada suspension adjustable juga. Untuk tangki minyak dia didatangkan dengan kapasiti 17.5 liter dan untuk storage motor boleh memuatkan 2 biji helmet. Abang nak bawa isteri, abang nak bawa skandal, abang nak bawa awet, tak ada masalah bang, 2 biji helmet pun muat. Untuk zone test 368G didatangkan dengan 8 inci TFT panel berwarna penuh. Korang boleh monitor korang punya TCS, ABS dan juga TPMS melalui korang punya meter, kamera depan dan juga belakang. Okey, dalam meter ni juga korang boleh connect dengan korang punya telefon, korang punya smart app tu pun boleh, tak ada masalah. So, korang dah tahu kan features motor ni? Untuk motor ni, harga dia RM32,000 on the road, siap insurans first party, cover all rider, siap dengan semua tau. Untuk bulanan serendah 400 lebih sahaja. So, kalau korang berminat, jangan lupa tekan apply now dekat bawah dan jangan lupa like, follow dan juga share to the next video. Wallah!